Greta Thunberg malangnya untuk kita semua sedang tular sekali lagi apabila dia cuba membuktikan kepada dunia bahawa pendatang sememangnya perkara terbaik. Namun malangnya kami telah menemui rakaman di mana dia kelihatan sangat tidak selesa berada di sekeliling orang yang sama. Maksud saya tidak mengejutkan. Seorang gadis kulit putih kecil sebenarnya tidak begitu selamat di tangan orang yang dia dakwa sangat cintai, tetapi sebenarnya seluruh Sweden pun tidak selamat. Jadi mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Astaga. Baiklah, jadi inilah yang berlaku di Sweden. Tahun lepas, Di Sweden, seorang gadis berumur 16 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari kerja apabila dia telah. Namun, penjenayah tersebut, seorang pelarian yang diiktiraf, tidak diusir kerana jenayah itu tidak dianggap cukup serius untuk memenuhi ambang tinggi yang ditetapkan oleh Konvensyen Pelarian. Kes beliau telah menyentuh hati ramai orang. Dan hakikat bahawa penjenayah tidak dihantar pulang adalah satu pengkhianatan kepada semua mangsa jenayah. Sebagai Menteri Migrasi Sweden, sebagai seorang bapa kepada 2 orang anak perempuan, saya tidak dapat mempertahankan sistem yang meletakkan hak penjenayah mengatasi hak mangsa dan pendatang yang mematuhi undang-undang. Maksud saya rasa itu sudah cukup jelas, bukan? Maksud saya, sejujurnya saya benar-benar geram setiap kali perkara ini bukan sesuatu yang dianggap sebagai akal biasa. jadi mereka tidak menghantar pulang seorang perogol sebenar. Jadi, gadis ini. Tidak, jangan lagi. Imej orang ramai terhadap Sweden sebagai sebuah negara progresif yang dipandu oleh solidariti dan nilai-nilai kemanusiaan sudah lama ketinggalan zaman. Syukur kepada Tuhan. Dan kita sangat perlu bercakap tentang beberapa perkara yang sedang berlaku di sini dan memberi tekanan sedaya upaya. Di Sweden, orang yang datang ke sini sejak kecil kini semakin ramai dihantar pulang tanpa keluarga mereka ke negara yang mereka tiada kaitan langsung dan yang sangat tidak selamat untuk mereka tinggal. Saya rasa penyelesaiannya ialah kita patut hantar mereka pulang bersama keluarga. Saya rasa ini satu perkara yang baik yang dia bangkitkan. Secara logiknya, perkara yang patut dilakukan ialah menghantar keluarga bersama mereka dan anak-anak muda ini. Ya, betul. Kenapa tidak hantar orang-orang yang bermasalah itu sekali bersama-sama? Selamat tinggal daripada hanya menghantar individu secara rawak. Itu juga boleh berkesan. Mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan. Saya tertanya-tanya sama ada gadis-gadis yang dirogol itu ada melakukan apa-apa kesalahan. Itu persoalannya. Dan ini berlaku memandangkan Sweden semakin bermusuhan dan rasis seperti begitu banyak bahagian lain di dunia. Dan kerajaan Sweden kini malah sedang berunding dengan Taliban untuk memudahkan pengusiran. Bagus. Jadi mereka akan terima mereka. Hebat, ya? Okey. Dan yang ini, Maksud saya, okey, apa yang awak cuba katakan? Ini satu masalah bila Sweden berunding dengan Taliban. Bagaimana pula kalau masalahnya ialah Sweden membawa masuk Taliban? Jika kita fikir Taliban berbahaya untuk masyarakat kita kerana apa yang mereka lakukan kepada orang, mungkin orang yang mempunyai kepercayaan sama seperti Taliban tidak sepatutnya masuk ke dalam masyarakat awak, Greta. Maksud saya, panggil saya genius. Saya tahu ia agak berat. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, hos anda. Pastikan anda tekan langgan itu. pengusiran remaja yang tidak berperi kemanusiaan telah menimbulkan banyak kemarahan di Sweden, berbeza dengan rogol yang kononnya berperi kemanusiaan. Hak untuk memohon suaka adalah hak asasi manusia yang asas dan tidak boleh dikompromi. Sudah tentu kamu boleh. Kamu hanya perlu hapuskannya. Apa maksud kamu? Kamu boleh saja matikan ia dengan mudah. Siapa yang tentukan ia tak boleh dikompromi? Ini adalah hasil langsung daripada dasar migrasi yang lebih ketat dan wacana yang bermusuhan. Dan para migran telah lama berjuang menentang dan memberi amaran tentang perkembangan, di mana kita telah menormalkan dehumanisasi yang terang-terangan. Maksud saya, sekali lagi, di sinilah dia mengeluarkan omong kosong tentang bagaimana kita menyahmanusiakan. Matematik yang sangat mudah. Utamakan rakyat dalam masyarakat anda berbanding orang lain supaya rakyat anda kekal selamat. Apabila gadis-gadis anda sedang dirogol, itu adalah masalah yang lebih besar daripada mengambil berat tentang lelaki yang datang untuk melakukan perbuatan itu. Sangat mudah, sangat ringkas. Tetapi sekali lagi, sebagai peringatan, sebentar lagi kita akan menonton video Greta bersama lelaki-lelaki yang sama yang dia dakwa sedang dipertahankannya. Dan anda akan lihat bagaimana ketika dia di sini menyebarkan omong kosong keji yang memberi kesan dan membahayakan gadis-gadis lain seusianya di seluruh komuniti dan negaranya, apa yang dia tidak sedar ialah perkara ini sebenarnya boleh membahayakan dirinya sendiri. Anda tidak boleh memilih-milih hak asasi manusia mana yang mahu dihormati dan diikuti. Sudah tentu anda boleh. Apa maksud anda? Kenapa? Inilah masalahnya. Orang-orang ini mempunyai semua peraturan hayalan. Tiada peraturan yang mengatakan anda mesti lakukan apa-apa pun. Kenapa anda tak boleh saja putuskan, baiklah, kali ini kita tak akan buat? Kita tidak boleh berdiam diri ketika berlaku ketidakadilan.
Dan sebenarnya, saya ingat saya pernah dikritik hanya kerana menonton klip ini. Tengok ini. Polis beredar dan ketika kami bersiap untuk pergi, sekumpulan lelaki muda yang menutup muka mereka tiba dan menyerang. Welcome, makan mereka kawan. Cepat! Cepat! Buat! Cepat! Jangan sentuh. Kami cuba membantu kamu. Kami nak buat kamu semua nampak hebat. Kamu tak perlu sakiti kami. Tak perlu bersikap kasar. Tak perlu pun. Tak perlu bersikap kasar. Betapa menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Ada orang-orang yang datang menyerang awak dan awak kata, tak perlu bersikap kasar. Tolong jangan bersikap kasar terhadap saya. Tapi inilah sebenarnya mentaliti yang sangat mengarut, mentaliti mengarut yang orang-orang ini ada dan mereka fikir mereka boleh terlepas begitu saja setiap kali. Dan sejujurnya, saya sendiri dah agak bosan dan letih dengan semua ini. Tapi sekali lagi, saya dah beritahu awak yang kita akan tengok sedikit tentang Greta dan bagaimana perasaannya di sekeliling orang-orang sebenar ini. Maksud saya, tengoklah wajah dia. Okey? Cuba tengok wajah dia dalam video ini. Tricks! Lagi tricks! Saya tak tahulah awak macam mana. Babus patut malu. Gadis ini yang kami banggakan. Dia adalah seorang wira sejati. Dan kepada Perdana Menteri, kami katakan kepadanya, inilah wira wanita Sweden, bukan awak, Kristersson. Itu seseorang yang kelihatan sangat-sangat tidak selesa bagi saya. Dan adakah anda terkejut melihat dia menyentuhnya? Tidak, sudah tentu tidak. Kenapa pula dia perlu terkejut? Lihat Pada. wajah dia. Sekali lagi, ini adalah wajah seseorang yang di luar sana menyebarkan propaganda gila ini. Faham? Gila. Sentiasa mudah untuk diingat apabila anda di luar sana cuba melakukan sesuatu untuk menarik perhatian. Ia kelihatan sedikit berbeza apabila anda benar-benar perlu menghadapinya di rumah. Sekarang, saya langsung tidak bersimpati dengan Greta. Saya rasa dia adalah salah satu makhluk paling berbahaya dan jijik yang pernah berjalan di muka bumi dan telah melakukan kerosakan besar hanya dengan menormalkan sesuatu yang membahayakan wanita muda di seluruh dunia atas nama aktivis. Saya langsung tidak bersimpati. Saya benar-benar langsung tidak ada keperluan untuk dia kekal selamat atau dilindungi. Saya mahu dia faham bahaya apa yang sedang dia lakukan. Sudah tentu saya tidak mahu dia dicederakan, tetapi saya mahu dia faham bahawa ini bukan perkara yang kelakar. Dan jika awak rasa tidak selamat berada di sebelah lelaki yang menyentuh awak, lelaki yang lebih besar dari negara lain, mungkin gadis-gadis lain yang awak kata awak pertahankan juga rasa tidak selamat. Dan nampaknya atas sebab tertentu dia masih tak dapat faham perkara ini. Dan dia masih di luar sana sampai sekarang terus menyebarkan ideologi seperti ini. Tunjukkan saya rupa orang-orang itu! Tunjukkan tipu meneflip! Tunjukkan saya bagaimana rupa demokrasi! Tunjukkan saya bagaimana rupa demokrasi! Inilah rupa demokrasi. Keupayaan untuk menjerit di jalanan dan melakukan apa sahaja yang anda mahu, walaupun anda menyebarkan ideologi yang sangat berbahaya. Dan sekali lagi, ingat, inilah orang-orang yang dia sokong. Pada 30 April, Mahkamah Tertinggi di Belanda memutuskan bahawa Menteri Luar Belanda wajib memindahkan 48 individu yang terperangkap di Gaza. Kesemua mereka telah diluluskan untuk permit kediaman di Belanda dan majoritinya adalah pelajar yang telah diterima masuk ke universiti-universiti di Belanda. Namun, walaupun keputusan ini dengan jelas menyatakan kewajipan menteri tersebut, kerajaan Belanda masih gagal mengambil sebarang tindakan bermakna untuk membantu mereka keluar dari Gaza. Keadaan ini telah menyebabkan mereka terperangkap tanpa kepastian selama 6 bulan. Kementerian Luar Negeri menyalahgunakan undang-undang dengan memaksa setiap pemegang visa menjalani prosiding undang-undang yang berasingan, walaupun Mahkamah Tertinggi Negara telah memutuskan dalam kes yang sama dan berkali-kali bahawa menteri mesti memindahkan mereka keluar. Baiklah semua, mari kita dengar ini. Jadi dia mahu orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan beramai-ramai dibenarkan masuk secara paksa ke negaranya kerana Mahkamah Tinggi telah memutuskan begitu. Sekadar peringatan kepada semua yang tahu sedikit pun tentang undang-undang. Ia bukan begitu caranya. Hakikat bahawa mahkamah membuat keputusan tidak bermakna keesokan harinya sesuatu itu boleh terus berlaku. 48 individu itu mungkin sebenarnya boleh menjadi sangat berbahaya kepada negara. Tapi sekali lagi, Greta tidak peduli tentang itu. Dia tidak ingat hakikat bahawa apabila dia berdiri di atas pentas bersama orang-orang ini, dia rasa tidak selesa. Tidak.
Dia hanya di luar sana menyebarkan ideologi yang tidak masuk akal ini. Tidak peduli tentang gadis-gadis muda yang sedang dirogol dalam komuniti dia. Tidak peduli tentang apa yang sedang berlaku kepada masyarakat dia. Hanya di luar sana menjerit, kamu kerajaan yang teruk, kamu kerajaan yang teruk, kamu tiada peri kemanusiaan. Dan saya akan cakap dengan jelas. Saya akan cakap dengan terang. Jika kamu tidak boleh menjaga keluarga sendiri, orang sendiri, adik-beradik perempuan sendiri berbanding lelaki-lelaki jahat lain, maka kamulah yang kekurangan sifat kemanusiaan. Mudah, ringkas dan tidak rumit. Terima kasih atas perhatian kamu terhadap perkara ini.